ada 6 sebab GL awak boleh decline. Okay? GL ni maksud dia apa? GL ni guarantee letter. Guarantee letter ni lah yang akan dikeluarkan oleh awak punya insurance company bila awak nak admitted masuk hospital. So, apa 6 sebab yang boleh menyebabkan awak punya GL decline? Okay, nombor 1, waiting period and contestable period belum habis lagi. Okay, tapi tak semestinya awak punya GL boleh decline sewaktu period ni. Tapi tu kalau awak nak tahu lebih, awak DM saya. Okay? Nombor 2, exclusion on existing illness or congenital disease. Okay, maksud dia sakit yang sedia ada sebelum awak ambil polisi ni ataupun yang sedia ada sejak dari lahir. Alright? Nombor 3, non-disclosure illness. Ini basically sakit yang awak tak declare masa awak ambil polisi ni. Okay? So that's why kena declare. Alright? Nombor 4, coverage yang tak ada dalam medical card. Okay, situation nombor 4 ni akan jadi kalau bila awak buat polisi tu awak ada sakit yang sedia ada, okay, and awak declare, and insurance company excludekan sakit tu daripada medical card awak. Okay? Nombor 5, medical card dah lapse. Ini maksud dia medical card awak tak bayar ke apa and then dia dah tutup. And last sekali nombor 6, bila rawatan awak dia tak sama macam dalam report yang hospital hantar ke insurance company. Okay? Kita kena ambil tahu semua benda ni. Sebab kalau boleh kita nak elak lah kan daripada kita punya GL kena decline. Kalau you tak sure and you nak tahu lebih detail, just komen dekat bawah ataupun DM me, okay? Assalamualaikum.